Hai semua, bakal-bakal guru. Kalau ada satu kemahiran yang paling penting untuk kejayaan pelajar anda, ia adalah literasi bahasa. Hari ini, kita akan bina satu set alatan yang mantap untuk bantu anda ajar kemahiran ni dengan betul-betul berkesan. Tapi sebelum tu, jom kita fikir sekejap. Bila kita sebut literasi, apa yang terlintas kat fikiran? Setakat boleh membaca dan menulis je ke? Atau ada sesuatu yang lebih mendalam? Jom kita gali sama-sama. Apa sebenarnya makna literasi untuk pelajar-pelajar kita? Okey, ni pelan tindakan kita. Mula-mula kita fahamkan konsep teras literasi. Lepas tu, kita tengok dua tonggak utama yang menyokongnya. Kemudian, kita selami 5 prinsip pengajaran yang sangat praktikal. Dan akhir sekali, kita gabungkan semua dalam satu kerangka untuk kejayaan. Baiklah, mari kita mula dari tapak. Apa sebenarnya yang kita maksudkan bila sebut literasi bahasa? Kalau kita faham definisi ini betul-betul, ia adalah langkah pertama untuk jadi guru yang hebat. Okey, tengok definisi ni. Keupayaan memahami, berfikir dan berkomunikasi secara bermakna. Perkataan bermakna tu, itulah kuncinya. Sebabnya, seorang pelajar tu mungkin pandai eja, tapi dia betul-betul faham tak apa yang dia eja tu? Boleh tak dia guna perkataan tu untuk sampaikan idea dia sendiri? Itulah bezanya antara kerja mekanikal dengan literasi yang sebenar. Jadi, matlamat kita sebagai pendidik bukanlah sekadar mengajar macam mana nak susun huruf. Tak. Matlamat kita adalah untuk bagi kunci kepada pelajar supaya mereka boleh buka pintu kepada dunia ilmu dan luahkan apa yang ada dalam fikiran mereka. Bila kita ubah cara kita fikir macam ni, cara kita mengajar pun akan berubah sama. Gambar ni jelaskan semuanya dengan cantik kan? Literasi ni macam satu jambatan yang hubungkan apa yang otak kita faham dengan cara kita berkomunikasi. Dari situ, ia terbahagi kepada literasi membaca, asas untuk semua subjek, dan literasi menulis, cara kita zahirkan idea. Semuanya disokong oleh 5 prinsip yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Sekarang, mari kita beralih kepada 2 tiang utama yang memegang keseluruhan struktur ni, iaitu membaca dan menulis. Hubungan dua benda ni sangat dinamik. Fikir macam ni, membaca tu macam kita isi air dalam tangki minda kita. Kita kumpul idea, kita kumpul pengetahuan. Menulis pula adalah proses kita guna air dari tangki itu untuk hasilkan sesuatu. Anda tak boleh jadi penulis yang baik kalau anda tak jadi pembaca yang baik. Dan bila kita menulis, ia akan jadikan kita pembaca yang lebih kritis. Nampak kan? Dua-dua ni saling menguatkan. Okey, kita dah tahu apa itu literasi. Sekarang, soalan yang lebih penting. Macam mana kita nak ajarkannya dengan berkesan? Di sinilah 5 prinsip ni akan jadi macam peta panduan untuk anda dalam bilik darjah. Cuba perhatikan aliran prinsip-prinsip ni. Kita mula dengan berperingkat, lepas tu kita jadikan ia bermakna dan kontekstual untuk pelajar. Kemudian kita buat secara berterusan dan pastikan semuanya inklusif untuk semua orang. Ini bukan sekadar satu senarai tahu. Ia adalah satu kitaran yang lengkap. Prinsip pertama, berperingkat. Bayangkan anda nak ajar budak buat ayat. Takkan kita terus suruh dia tulis karangan kan? Mestilah kita mula dengan kenal huruf, lepas tu perkataan, lepas tu frasa, barulah ayat penuh. Macam kita main bongkar-bongkar ni lah. Kita bina dari bawah, satu demi satu, supaya strukturnya kukuh dan pelajar tak rasa lemas. Prinsip kedua, bermakna. Kenapa ini penting sangat? Sebab otak kita ni, ia lebih mudah ingat benda yang ada kaitan dengan hidup kita. Daripada kita cuma baca cerita pasal-pasal dalam buku, apa kata kita bawa pelajar ke pasar betul-betul? Atau minta mereka kongsi pengalaman mereka? Terus pembelajaran tu jadi sesuatu yang hidup dan relevan. Dan ini membawa kita kepada prinsip kontekstual. Ia lebih daripada sekadar relevan, ia tentang menghormati siapa pelajar kita. Kalau anda mengajar di kawasan pantai, gunalah cerita pasal nelayan. Kalau pelajar anda datang dari macam-macam budaya, gunalah bahan bacaan yang meraikan kepelbagaian tu. Bila pelajar nampak diri mereka dalam bahan pembelajaran, mereka akan rasa lebih terhubung. Keempat, berterusan. Dengar sini, literasi bukan untuk subjek bahasa Melayu sahaja. Bukan kita buat 40 minit lepas tu kita lupakan. Tak, ia adalah alat untuk belajar semua benda. Dalam kelas sains, pelajar kena baca arahan eksperimen. Dalam sejarah, mereka kena faham teks-teks lama. Bila kita amalkan literasi dalam semua subjek, kita tunjuk pada pelajar yang ini adalah kemahiran hidup. Dan akhir sekali, prinsip yang menyatukan semuanya, inklusif. Ini bermakna kita sebagai guru kena sedar yang setiap pelajar belajar dengan cara berbeza. Ada yang perlukan lebih banyak gambar, ada yang perlukan lebih banyak masa. Inklusif ni bukan pasal kita rendahkan standard, tapi ia pasal kita sediakan pelbagai laluan dan sokongan supaya setiap pelajar boleh sampai ke destinasi yang sama. Jadi, kita dah bina kerangka ni. Tapi, kenapa gabungan 5 prinsip ni sangat-sangat berkesan untuk anda sebagai seorang guru?
Sebab bila kita guna kerangka ni, kita bukan setakat ajar pelajar membaca dan menulis. Kita sedang membina pemahaman yang mendalam. Kita buat mereka rasa seronok dan bermotivasi untuk belajar. Kita sedang memupuk pelajar yang akan menjadi pembelajar sepanjang hayat, yang boleh sesuaikan diri dan berjaya dalam apa ju bidang yang mereka pilih nanti. Ingatlah kata-kata ni bila anda merancang pengajaran. Anda adalah arkitek yang membina perjalanan literasi untuk setiap pelajar anda. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Antara 5 prinsip tadi, yang mana satu yang paling dekat di hati anda? Yang mana satu anda rasa paling penting untuk dimulakan? Tak ada jawapan yang salah. Perjalanan anda sebagai seorang pendidik bermula dengan refleksi ini. Terima kasih kerana bersama saya hari ini dan selamat membina masa depan melalui literasi.